Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Al-Fatin bin Wahid dari OIC Jahitan Kreatif. Saya dari kelas 6 Al-Ghazali dan bersekolah di Sekolah Rendah Islam Alami Kuala Terengganu, Malaysia. Pada hari ini, saya akan menunjukkan hasil jahitan yang merupakan sebiji donat. Bahan dan peralatan jahitan yang akan saya gunakan untuk menghasilkan jahitan sebiji donat adalah kain fil berwarna kuning dan coklat, benang berwarna hitam, kegabu, jarum, kertas. Mari kita mulakan. Mula-mula kita perlulah buat bentuk ancuan donat. Di tengah pula. Mari kita gunting. Tengah pula. Hampir siap bulatan. Kertas ni. Kemudian kita ambil pensel untuk membuat bulatan donat. Selepas itu, mari kita gunting. Tengah pula. Kita buat satu lagi. Kita tetap berpres pada kertas warna koko ini. Dan kita akan gunting. Satu lagi kita potong yang ni. Mari kita buat yang di tengah pula. Kita siap tiga-tiganya. Mari kita mulakan menjahit. Mula-mula kita perlu ambil benang untuk ni. Mari kita masukkan benang ni kepada jarum. Mari kita mula menjahit. Mula-mula masukkan jarum ni kepada dia kuning. Dan terus pergi ke kuku. Tahukah kawan-kawan apakah nama jahitan ini? Jahitan ini dipanggil jahitan sembat. Mari kita meneruskan jahitan ini. Tengok ni. Cantik tak? Ayo kita buat lagi. Kawan-kawan, kita sudah hampir siap jahitan yang pertama. Mari kita mulakan jahitan di tengah pula. Jahitan ini dipanggil insang pari. Mari kita buat. Kawan, kita akan siap jahitan tengah ini. Selepas itu kita akan buat di tepi-tepi pula. Mari kita meneruskan menjahit insang pari dan memasukkan kabu.
Mari kita masukkan ke kerabu. Donat saya semakin siap. Mari kita sambung lagi sedikit saja. Ini adalah jahitan terakhir saya, donat coklat. Okey, siaplah donat coklat saya. Donat coklat saya sudah siap. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton.